hari tu ada orang share dekat internet dia punya housing loan approval detail. So hari ni Melissa nak tengok sikit dia punya approval detail dan kongsikan dengan korang apa pendapat Melissa about the approval details. So kat sini dia punya purchase price adalah RM325,000. So dia pun dapat approval dekat bank RM325,000. So basically daripada sini kita boleh tahu yang bank actually bagi dia 100% margin. Dia dapat MRTT 8790. So bila bab MRTT ni korang kena tanya bank dia coverage siapa, berapa dia coverage dan tempoh yang dia coverage. Okay, so kalau dia ada shortage on coverage, so korang kena fikir balik perlu tak korang nak dapatkan atau beli MLTT untuk any shortfall on the perlindungan. Kat sini korang pun boleh nampak dia ada macam legal fees financing dalam RM16,000, valuation financing dalam RM1,000. So dia punya total financing RM351,000 kan. So basically bank actually exceeded 100% punya margin financing. So it's about 108% dia bank bagi approval margin dia. Seterusnya kita nak tengok dia punya legal fees. So kat sini legal fees dia adalah RM16,000 lebih kan. So apa yang Melissa nak korang faham ni lah, legal fees yang ada di dalam letter offer adalah mengatakan bank sanggup bagi anda pinjaman untuk bayar yuran guaman sebanyak RM16,000 ni. Okay, katakan okay, legal fees yuran guaman melebihi amount RM16,000 ni, maknanya anda sebagai peminjam kena top up. Tapi kalau katakan legal fees tu cuma RM13,000, so maknanya ada lagi different RM3,000 kat situ kan. So selalunya bank takkan release additional RM3,000 tersebut. So bank cuma akan release RM13,000. Yang seterusnya ialah valuation fees. Kat sini ada tulis RM1,000. So bank bagi RM1,000 untuk buat valuation report. Alright. So valuation ni dia adalah valuer bank. Okay, dia akan call anda untuk buat site visit tengok rumah ya. Dia kena buat satu valuation report bila dia dah site visit rumah tersebut. Lepas tu dia akan cakap dengan bank berapakah nilai pasaran sebenar rumah tersebut. So seterusnya kita nak tengok dia punya kadar faedah 4.77%. Okay, kat sini dia macam nampak mahal sedikit kan, sebab selalunya rate adalah di antara dalam 3 point something kan, ataupun 4.1, 4.2 macam tu kan. For this 4.77 selalunya rate jadi begini tinggi adalah selalunya ialah sebab anda ambil 100% margin financing ataupun anda mempunyai profil yang sangat lemah. Bila terjadinya begini, selalunya adalah disebabkan dua faktor tersebut. Kalau dapat 4.77%, Melissa nak cakap terlalu mahal pun tidak, sebab Melissa pernah dengar ada orang dapat 5.25 pun ada untuk 100% punya financing. Alright, tapi ada juga orang yang dapat lebih rendah daripada 4.77 untuk 100% punya financing. So basically kita kena tengok bank, kita kena tengok profile anda dengan bank tersebut, berapa dia willing to offer you with such as 100% margin punya financing kan. So it have to be depending on the bank. Tapi Melissa ada satu tips untuk korang kalau interest rate korang masih tinggi macam 4.77 ni. Pada masa hadapan, kalau anda ada peluang, cubalah buat refinance balik, dapatkan rate yang lebih rendah. Alright, so kat sini dia cakap tenor dapat 35 tahun and then dia punya installment dalam 1,700. Okay, apa yang kita kena tahu yang adalah kita akan bayar 35 tahun dan juga because this is Islamic loan, korang kena faham bahawa Islamic loan akan ada ceiling rate. So cuba tanya bank tersebut berapakah ceiling rate anda, sebab ceiling rate ni dia macam had maksimum yang bank boleh charge kepada anda untuk Islamic loan ini. Okay, itu review Melissa mengenai approval detail ni, dan obviously kalau nak review letter offer lagi banyak benda yang kita boleh extract ya daripada letter offer. Dan kalau korang nak Melissa review letter offer korang boleh DM Melissa.